Hello, Assalamualaikum guys. Selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat petang kepada motor dan juga bukan motor. Welcome back guys. So aku nak cerita sikit lah mengenai pengalaman aku bersama sebiji motor yang aku gunakan semasa aku poli dulu. Jadi masa aku poli dulu, aku ada sebiji motor yang aku senang cakap sangat sayang lah. Racun itu benar. Kawan-kawan aku dulu kuat meracun dan aku, alhamdulillah, itu adalah hadiah daripada arwah ayah, arwah abah aku, dan dia yang bagi aku motor tu. Sebab aku nak sangat masa belajar. Aku tak lama dengan motor tu, daripada 2015 sampailah ke tahun 2017. Motor tu tak lama dengan aku, atas sebab-sebab tertentu lah. Jadi aku menyesal jual dan aku rasa banyak kenangan dengan motor tu. Walaupun motor tu sekejap dengan aku, tetapi mungkin sebab tu first motor aku kot. First motor aku yang aku rasa macam aku perlukan balik. Di tahun 2025 dan di tahun 2025 aku rasa aku perlukan balik motor tu atas sebab sentimental value tu. Dan untuk korang yang dah tengok thumbnail, korang rasa korang dah tahu ke bentuk motor ni adalah bentuk motor apa. Dan siapa yang follow aku dekat TikTok dan dekat IG, kemungkinan aku dah adalah post-post sikit mengenai motor ni sebab aku sangat happy dengan achievement yang aku ada depan aku ni. Depan aku ni So di tahun 2025 aku dah ambil semula guys. 125 guys. So alhamdulillah aku dah dapat semula 125. Orang kata zaman aku belajar dulu, tapi bukan yang tu lah, tapi motor yang sama lah, 125. Jadi alhamdulillah dapat pakai balik 125 di tahun 2025 yang sangat mencabar ni. Kenapa mencabar? Skamer kuat guys. 2025 skamer ramai. Jadi kepada sesiapa yang beli 125, beli motor di zaman sekarang ni, hati-hatilah So alhamdulillah dah dapat dah sebiji 125 depan aku ni. Boleh dikatakan aku berpuas hatilah dengan apa yang aku dapat, yang owner lama jual dekat aku ni. Kebanyakannya aku tengok, kebanyakannya ori lah. Dan jangan risau, ini yang gold-gold ni owner lama juga bagi kat aku barang standard dia. Barang standard seperti korang tengok kat gambar ni, full standard lah. Termasuk juga dengan rim baru. Dia bagi barang standard baru casing, arm, exhaust standard dan juga rim. Rim pun alhamdulillah dapat juga. Rim HLY, casing HLY kiri dan kanan baru, arm kosong dapat juga dengan exhaust standard. Alhamdulillah motor yang diberitahu motor block standard, block 125 lagi, yang disarung pipe lah. Ni pipe apa yang dipanggil terjal, aku tak tahulah. Zaman sekarang punya ni lah, aku tak tahu sebab yalah, lama tinggal zaman tu seruk ni, lama daripada 2015 start beli. Alhamdulillah 2025 aku start beli balik. Dapat disc ori. Ni aku tak tahu ori ke tak. Siapa yang tahu ni ori ke tak, komen kat bawah guys. Aku tak tahu. Dapat juga cover set. Cover set ni cover set ori. Alhamdulillah cover set ori Movistar. Pakai RCB. Ini caliper original Brembo. Disc ori. Lepas tu ni aku rasa HLY. Dan apa lagi meter ori. Mileage original 44,000. Side mirror pun korang tengok ori. Sebab apa? Simpan. Owner lama simpan.
dan aku rasa dia adalah first owner, dan owner tu jual dekat aku adalah second owner, dan motor adalah motor tahun 2013. Pada aku condition sangat cantik lah. Body tak ada bengkok, condition dia jaga pun cantik. Memang dia cakap ni adalah motor parking dia. Seperti kau tengok, ni pun tak ada karat guys. Dia hanya guna double stand. Tengok karat kat double stand ni tak karat. Okay, ni ori. Lepas tu blok ori. Blok aku tak pasti saiz apa, dan insyaAllah motor ni lepas aku simpan cover set original ni, simpan, dan juga exhaust aku akan tukar. Dan lepas tu kita akan, next video aku akan pergi ke Rafiq lah. Kita akan setting balik dengan exhaust standard saja. Sebab aku nak layan standard balik, barulah kita start project dengan project 125 guys. Sebab apa? Sebab Y makan modal. Y makan modal. Jadi Y aku dah pernah berniat, Y spek 70 je, aku nak stop project Y tu sementara lah. Kita tengoklah rezeki datang bagaikan durian runtuh, kita lain cerita. Tapi sekarang kita akan fokus pula dekat 125 guys. Alhamdulillah. Dan ada beberapa benda dekat motor ni yang aku rasa aku perlu buat balik, restore balik. Macam ni aku tak pasti dia pakai mono apa, tapi mono dia still sedap, tak ada bocor, rebound masih cantik, fork pun masih cantik. Fork pun masih sedap bawa, cantik, condition memang owner memang jaga sangat-sangat cantik lah. Okay, Alhamdulillah. Jadi kita akan slow-slow buat konten 125 pula, dan kita buat balik 125 ni seperti Dal dulu. Siapa yang tak tahu Dal, aku dulu sampai sekarang aku rasa orang panggil aku Dal. Atas sebab ni guys, motor Dal. Dal ni adalah motor first aku. Okay, jadi inilah dia. So sekarang dalam video ni aku akan tukar cover set dia. Kita akan tukar dengan cover set baru, dan aku akan tukar dengan exhaust standard guys. Okay, itu je video simple-simple je kali ni. So aku tak nak lengahkan masa sangat, dragging panjang-panjang. Aku pun tak perlu explain 125 ni macam mana, apa benda semua. Aku rasa semua orang tahulah motor 125 ni apa benda. Motor 2 stroke dan sebagainya lah. Aku rasa semua tahu. Dan aku nak payung sikit sementara exhaust ni masih exhaust pipe. Kita try payung, bunyi je guys. So jom kita try start. Bateri tak ada, meter ada gelong sikit, tapi tak apalah. Itu nanti kita buat konten lain. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Enjin bunyi sedap, senyap Alhamdulillah. Semua belah clutch lah, bunyi belah clutch. Clutch sikit tak ada masalah, tu normal untuk 125. Okey. Okey, Okey, untuk exhaust ni adalah projek akan datang lah. Aku tak pakai exhaust ni agak lama. Jadi sementara dah ada dah pun exhaust ni aku akan simpan. Dan mungkin one day, bila dah sampai masa dia, baru akan Rafiq minta pakai exhaust ni. Mungkin tahun depan punya 125 member, RZ member, kita tak tahu. Okey, doakan aku murah rezeki selalu. Dan jom kita tukar cover set motor ni guys. Let's go.